Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Tun nampaknya ada modal baru Turunlah Anwar, turunlah Anwar, turunlah Anwar. Dengar dok, turunlah Anwar. Gesaan demi gesaan, tapi gesaan dia yang tidak signifikan. Dia serang macam mana pun Datuk Seri Anwar Ibrahim relax. Dia yang tuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim berdendam sepanjang hayat, tapi dari segi perbuatan yang diserlahkan, kita pun nampak siapa yang mendendami siapa sebenarnya, kan? So, desakan terbaru ni dia menggunakan perjanjian di antara US dengan Malaysia itulah, sempena yang dibuat semasa persidangan kemuncak ASEAN that day. So, banyaklah statement-statement yang diberi tentang seperti juga penyokong-penyokong dia dan juga penyokong-penyokong pembangkang yang kononnya perjanjian itu telah menggadaikan kedaulatan negara. Dan yang terbaru minta Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan jawatan ataupun rundur ataupun dapatkan majoriti ataupun buat undi mendapatkan semula majoriti 2/3 di parlimen. Dia cadangkan begitu sebab katanya 2025 ni kemerdekaan Malaysia telah digadai. Okey. So sekarang dah masuk 2026 dah pun. Ada biasa kalau kita maksudnya dijajah semula lah ni kan. So ada ke kat sekolah aku esok bendera negara mana nak dinaikkan? US. US dah hantar tentera ke untuk dekat pengkalan-pengkalan dia dekat Malaysia ni kan untuk sesi penjajahan terbaru ni ke macam mana? Nanti mesti cakap penjajahan ekonomi kan. Penjajahan ekonomi macam mana? Sebab kita perdagangan kan. Perdagangan dua hala yang win-win situation, sebuah negara kuasa kecil dengan sebuah negara kuasa besar. Tapi Malaysia benar-benar melindungi kepentingan negara ini sendiri dan ia dibuat oleh puluhan individu, pejabat awam, pakar-pakar ekonomi, puluhan otak digunakan, bukannya pakai satu otak aja, bukan pakai macam Tun, dia guna otak dia aja. Jadi ikutlah dia nak gesa pun dia gesa lah, nobody cares. Dan ialah bab kata Ishan Jalil lah, Saidan Kasim lah kan, nak berhimpun ni secara besar-besaran. Okey, kalau berhimpun itu boleh memberhentikan, berhimpun lah. Sekurang-kurangnya boleh menjaga ekonomi kepada walau-walau ni nak meniagai ke, nak print t-shirt ke kan. Kalau dulu t-shirt turun Anwar beribu-ribu dapat jual. So sekarang ni untuk membatalkan perjanjian, buat je. It's okay, tak ada siapa nak halang pun. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sebarang demonstrasi ke, apa-apa perhimpunan ke, polis pun tak berkasar pun, tak macam 1998 dulu, tembak dengan air lah, dengan peluru kapur lah, macam-macam lah kan. Okay, just buat. Lepas tu nak cakap jugalah pasal dikatakan menggadai kedaulatan negara dan ini kita buat ni demi untuk anak cucu kita lah, nanti kesian lah anak cucu kita. Wahai orang Melayu, kalau kau betul sayangkan anak cucu kita, kesuruh anak cucu kita tu, anak-anak kita, anak cucu kita tu pertama sekali dekat dengan agama, yang kedua suruh belajar betul-betul. Aku cikgu, bila kita tengok dekat sekolah, kalau aliran sains, aliran STEM A ni untuk yang ambil fizik, kimia, biologi ni, anak-anak Melayu awal-awal lagi surrender. Tapi budak-budak Cina, budak-budak India berduyun-duyun nak masuk aliran itu. So aliran yang memungkinkan mereka untuk buat professional course macam kedoktoran, lawyers, engineering dan banyak pilihan untuk STEM A ni. Tapi anak-anak Melayu surrender. Kalau boleh nak duduk, anak ambil subjek-subjek trust ni, duduk kat kelas-kelas belakang, tak nak belajar, itu pun tak nak belajar. Sekolah pun datang, kejap tidak. Sekolah aku okey lah lagi, tapi banyak sekolah-sekolah yang sekolah harian biasa yang memang masalah kedatangan pelajar, duduk berlonggok kat kedai kopi main game, mak ayah tak peduli, kejap-kejap bully, kejap-kejap rempit. Kau sayang yang tu dulu. Lepas tu kan benteras betul-betul dadah ni. Anak-anak Melayu yang duk isap dadah, duk isap main ganja, daun ketum semua, duk ketagih jadi sampah masyarakat. Kalau kita nak kesiankan anak cucu kita, itu aspeknya. Tak payah duduk bayangkan pasal perdagangan ekonomi dan sebagainya. Kalau anak-anak kita belajar pandai-pandai, terhindar daripada gejala-gejala sosial yang sepatutnya, dia pandailah bawa diri. Rezeki tak Allah dah tentukan untuk orang-orang yang berusaha.
Tak payah nak menggunakan modal demi anak cucu kita, tak ada. Memang pemerintah negara ni orang Melayu kita mempertahankan kemerdekaan ini. Bukan kau saja yang merintah yang nak mempertahankan. Mana-mana pemerintah selepas ini pun akan mempertahankan kedaulatan negara ini dan kepentingan negara ini. So kita buat perjanjian perdagangan itu pun demi untuk melestarikan kemajuan negara ini, untuk menjadikan negara ini lebih terkenal, lebih maju, lebih sophisticated, bersaing di mata dunia. Nak sayang kat anak cucu, masing-masing buat parenting skill yang betul, encourage, buat program-program, encourage, berjuang supaya orang-orang Melayu ni jaga anak masing-masing, jangan duk bagi merempit, jangan bagi isap dadah, jangan duk. Kalau dekat Kelantan tu kan, aku orang Kelantan juga, bukan nak hina ni, tapi ini fact. Kat sekolah pun ada orang jual, budak-budak jual pi kuda, budak-budak jual ganja. Nak boleh ganja pemuda yang tepi duduk sebelah Thailand je kan. Berjiran dengan negara berjiran dengan negara yang banyak benda-benda macam gitu. Dengan masalah-masalah seksualnya, dengan gejala-gejala sosial yang tak berhenti-hentinya anak Melayu. Itu yang kita perlu pedulikan. Kalau sibuk dengan masalah-masalah perdagangan ni, orang bijak pandai buat apa? Kan? Okey, itu je nak cakap. Assalamualaikum.